Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Cik Puan Pengerusi Majlis, Ustazah Marwah, juga kepada pihak penganjur atas sangka baik dan kesudian untuk menjemput saya bagi berkongsi pada pagi ini. Alhamdulillah. Masya Allah, bila Ustazah Sofia kata, Nak Jiha, ambil lah satu tajuk juga kan. Saya kata, macam susah tajuk ni. Tapi Ustazah Sofia kata, kita kena buat kerja laju Jiha. Sebab Zionis buat kerja laju. Jadi, saya kira saya menyambut niat dan semangat tu. Saya cubalah juga untuk kita berkongsi. Kalau ada yang salah, kalau ada saya kurang, atau mohon tampal-tampalkan. Dan jadi insya-Allah, saya share screen. Dia masih loading dia started screen sharing tu dari tadi. Lebih. Sekejap Cuba Ustazah stop share dulu, lepas tu reshare balik. Saya untuk ni lagi kejap. Baik. Dari Jordan agaknya screen tu dia jauh sikit nak travel. Okay tak tu? Kalau Ustazah hantar kat saya, cuba saya Boleh, kejap. hantar file tu. Jadi baik, sementara itulah saya cerita dulu tentang mithaq dengan covenant ni kan. Jadi apa sebenarnya yang kita nak bincangkan pada pagi ni? Tajuk kita tentang mithaq. Jadi mithaq ni dia samalah, cumanya dia dapat perkataan bahasa Arab. Adapun bahasa Inggerisnya ialah covenant, iaitu bahasa Melayu ialah perjanjian. Jadi mithaq daripada kalimah wathaqa ataupun wathaqa lah. Jadi Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab dia Mufradat Al-Lafaz Al-Quran, beliau pun mengeluarkanlah ayat-ayat yang berkaitan dengan mithaq ni. Jadi ada antara kalimah mushtaqah, kalimah-kalimah terbitan daripada mithaq, antaranya seperti wuthqa, urwatil wuthqa, kemudian ada juga wathaqa, ada apa lagi ya? Okey, jadi keseluruhan mithaq ini menunjukkan kepada satu perjanjian yang dipegang teguh, yang diambil berdasarkan sama ada melalui sumpahan ataupun janji setia. Kejap.
Sebentar ya, kita dapatkan slide sekejap daripada Ustazah. Okey ke Ustazah? Unmute. Ustazah mute. Sekejap, saya set up balik. Okey. Atau okey, itulah kalau boleh hantar. Kalau apa masih berat tak apa Ustazah, cuba sambil share lagi sekali sambil kita buat perkongsian lah sambil-sambil tu. Okay, Ustazah tak apa kot. Kita kita mula buat je lah presentation sambil Ustazah cuba buat share screen. Muted. Bismillah. Nampak ke? Okey. Ada tak Okey. screen? Okey, nampak dah. InsyaAllah. Okey, boleh. Okey. So, gambar Ustazah pun okey. Okey, boleh. Bismillah. Minta maaf atas teknikal. Okay. Bismillah. Baik, jadi saya mula baliklah semula lah sebab terputus tadi kan. Okey. Kita nak bercerita tentang mithaq, iaitu antara pandangan Islam versus dakwaan Yahudi atau mereka sebutkan sebagai covenant. Jadi Bani Israel atau Yahudi pada hari ini mempercayai dan melaung-laungkan tentang the new covenant yang menjadi motivasi mereka untuk mendapatkan tanah Palestin. Okay? Mereka menganggap tanah tersebut sebagai tanah yang dijanjikan untuk keturunan mereka buat selama-lamanya. Sebab tu kalau kita tengok kan, biasa orang kata, oh inilah yang Israel orang-orang Yahudi, Zionis ni kata, oh sejak dulu lagi, sejak 3,000 tahun dulu lagi, tanah ni memang dijanjikan untuk mereka. Jadi mereka sebutkan ini dekat mana dasarnya? Kenapa mereka ni yakin sangat bahawa Palestin itu tanah mereka dan sehingga sanggup mereka ni membunuh manusia dengan sekalian berpuluh ribu orang semata-mata untuk mendapatkan tanah tersebut kan. Jadi hari ini kita nak tengok perbandingan antara kefahaman ataupun dakwaan yang mereka sangkakan tersebut yang mereka sangkakan betul tersebut dengan kita bandingkan bagaimana Al-Quran menjawab ataupun menerangkan sebenarnya hakikat apa yang berlaku atau bagaimana bagaimana Al-Quran membawakan hakikat yang sebenar. Okay. Jadi mithaq kata nama daripada kalimah wathaqah bermaksud satu perjanjian yang dipersetujui dan dipegang kuat. Okey. Maka kalaulah seseorang itu dia ini bersifat siqah, ini boleh dipercayai.
Kerana apa? Kerana dia berpegang pada janjinya. Jadi al-mithaq maksudnya aqdun muakkadun biyaminin wa ahdin. Satu perjanjian yang dipersetujui dengan satu sumpah ataupun dengan satu perjanjian lah, dokumen, ada dokumen lah gitu kalau uh, nak kata uh, nak kata mudah gitulah. Okey. Jadi dalam Al-Quran, Al-Quran menyebutkan sebanyak 28 kali tentang mithaq dengan Yahudi, dan ternyata dalam sekalian banyak-banyak mithaq ni, mereka memang memungkirinya. Jadi Syekh Shalih Al-Khalidi lah menyebutkan terdapat 28 kali ni. Antaranya seperti dalam surah Al-Baqarah, wa idh akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Ini antara kandungan perjanjian setia Bani Israel ni dengan Allah SWT. Okey, sebenarnya mereka ni sebelum itu telah didakwahkan dengan kitab Taurah. Okey, kemudian Allah, mereka ni pada awalnya ingin menolak. Kemudian Allah SWT memberi amaran, kalau kamu tak nak terima Taurah ini, nanti kamu akan diazab. Lalu mereka pun terima. Tetapi mereka ni, kaum Bani Israel ni, degil. Dia lepas dia terima, lepas tu dia ingkar. Jadinya ada perjanjian yang menegaskan lagi kandungan-kandungan Taurah sebenarnya lah. Antaranya, la ta'buduna illallah. Jangan kamu menyembah selain daripada Allah SWT. Tetapi kaum Nabi Musa contohnya, Bani Israel pada zaman Nabi Musa tu, mereka ya'khuduna al-ajl kan, mereka ni menyembah, mereka ambil daripada tepung, dibuatkan dengan menjadi lembu kan. Lepas tu mereka ni kiranya dalam sejarah banyak kali pengingkaran-pengingkaran yang berlaku. Jadi perjanjian setia ni menegaskan kembali isi-isi Taurah tu sendiri. Okey, jangan kamu sembah selain Allah, wabil walidaini ihsana, dan kamu kena buat baik kepada ibu bapa kamu dan juga kepada kaum kerabat kamu, wal yatama, dan anak-anak yatim, dan juga orang-orang miskin. Itu yang kedua, buat baik. Yang pertama, jangan sembah selain Allah. Yang kedua, buat baik kepada ibu bapa dan kerabat, anak yatim dan orang miskin. Yang ketiga, berkata baik kepada manusia. Wa qulu linnasi husna. Yang keempat, aqimus salah, dirikan solat. Dan yang kelima, wa atuz zakat, dan kamu berilah zakat. Tetapi apa yang jadi? Thumma tawallaitum illa qalilan minkum. Okay? Kemudian kamu ni berpaling, membelakangkan perjanjian setia kamu itu, kecuali sebahagian kecil sahaja daripada kamu. Wa antum mu'ridun, dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. Wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum. Okay? Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, bahawa la tasfikun, jangan kamu menumpahkan darah, la tasfikuna dima'akum, wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan kamu usir-usir sesama sendiri dari kampung masing-masing. Thumma aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kamu telah berikrar mematuhi perjanjian setia itu dan kamu sendiri menjadi saksi. Tetapi bila kita baca ayat Quran, pada bahagian lain pula ada lagi disebutkan tentang perjanjian setia, tetapi banyak juga yang mereka ingkari. Okay, dalam surah Ali Imran ayat 187, kandungannya pula disebutkan tentang apa? Jangan kamu sembunyikan kandungan kitab. Dan ini perjanjian ahli-ahli alim mereka ni dengan Allah SWT kan. Tetapi apa yang mereka buat? Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Kemudian mereka membuang perjanjian setia itu ke belakang mereka. Washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka ni ambil faedah dunia dengan harga yang sedikit. Okay, mereka menjual kandungan kitab tersebut. Fabi'sa ma yashtarun, maka amat buruklah apa yang mereka dapati dari penukaran kalamullah dan janjinya itu. Okay, begitu juga dalam surah An-Nisa disebutkan tentang perjanjian setia ketika mereka ni masuk ke dalam wadkhulul baba sujada, masuk ke dalam negeri ni negeri Turi Saina pada waktu ni masuk ke dalam Mesir lah. Jadi
secara umumnya banyak mithaq-mithaq yang disebutkan dalam Al-Quran tentang perjanjian Bani Israel ini. Okey, ini surah Al-Imran, kemudian surah An-Nisa, ni An-Nisa. Seterusnya ada juga dalam surah Al-Ma'idah. Okey, dan ini saya bawakan juga dalam surah Al-A'raf. Okey, jadi kita nak tengok perbandingan antara perjanjian perspektif Al-Quran tadi dan perbandingan dari sudut perspektif Bible. Okey, kenapa kita nak cerita daripada perspektif Bible ni? Sebab dia ada kronologi bermula dengan Abraham Covenant, iaitu perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehinggalah dia ada kronologi secara sejarahnya, sehingga mereka mendakwa yang terakhir sekali dengan perjanjian baharu, iaitu The New Covenant. Okey, jadi saya cubalah untuk kita sekurang-kurangnya kita tak pergilah secara mendalam, tapi kita nak dapatkan satu overview macam mana sehingga akhirnya mereka ni pada hari ini duk melaung-laungkan tentang The New Covenant tu kan. Okey, jadi bermula dengan Abraham Covenant. Abraham Covenant ni ialah perjanjian dengan keturunan Ibrahim, iaitu Nabi Ishak dan Yaqub. Okey, janji meliputi tanah, keturunan dan berkat kepada semua bangsa melalui keturunan Ishak. Okey, so ini saya tampilkan teks daripada kitab Kejadian atau Genesis. Okey, maka kepada kamu dan segala anak cucumu aku akan anugerahkan tanah tempat engkau jadi orang dagang sekarang ini, iaitu segala tanah Kanaan akan miliknya pada selama-lamanya, maka aku akan menjadi Allah, menjadi Tuhan bagi mereka itu. Dan lagi firman Allah kepada Ibrahim bahawa sebab itu hendaklah engkau memeliharakan perjanjianku, baik engkau atau baik anak cucumu yang kemudian daripadamu dan dengan bangsa-bangsanya. Jadi kaum Bani Israel ini, mereka ini pada waktu itu dijanjikan tanah. Tetapi dalam perjanjian tersebut, dalam Abraham Covenant ini, ditekankan bahawa kamu ni kena ikut perjanjian mithaq-mithaq yang dah ada ni. Kena jangan sembah selain daripada Allah, kena berbuat baik, bil walidain ihsana, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi mereka ni dia ambil highlight tentang mereka dijanjikan tanah. Tetapi bahagian kena pelihara perjanjian tu jaranglah disebut, tidak disebut kan. Jadi bagaimana pula dengan perspektif Al-Quran? Al-Quran menegaskan Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai pemimpin untuk seluruh umat manusia, sebab seperti mana kita tahulah daripada Nabi Ibrahim ni lahirnya keturunan daripada Ishak dan juga Nabi Ismail, sehinggalah para nabi-nabi yang lain dan sampai kepada Nabi Isa, dan juga daripada Nabi Ismail turunnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW kan. Jadi perjanjian Nabi Ibrahim dengan Allah SWT ni dalam Al-Quran, dia tidak eksklusif kepada satu kaum saja, tetapi untuk sesiapa yang beriman dan beramal soleh. Dalam surah Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, maka Nabi Ibrahim pun sempurnakan. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam bagi umat manusia. Jadi Nabi Ibrahim pun bermohon kepada Allah SWT, ya Tuhanku, jadikanlah dari keturunanku pemimpin-pemimpin ikutan. Allah menjawab kepada permohonan Nabi Ibrahim. Permohonan itu diterima, tetapi janjiku ini la yanalu ahdi zalimin, tidak akan dapat didapati oleh orang-orang yang zalim. Jadi dekat sini kita akan nampak sebenarnya ada satu masih lagi sama masih sama. Kiranya kalau kita bandingkan Abraham Covenant tu dan juga apa yang disebutkan dalam Al-Quran sama. Kamu kena
memenuhi mithaq yang telah kamu janjikan tersebut kan, yang telah kamu terima tu. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada peringkat yang kedua. Uh, ini ada juga disebutkan dalam Genesis. Okay, Genesis ni samalah dalam kitab Bible lah kan. Okay. Kemudian selepas berlakunya perjanjian dengan Nabi Ibrahim, ada juga perjanjian dengan Bani Israel. Okay. Perjanjian ini diperbaharui melalui Nabi Ishaq dan Yaqub. Kemudian dikukuhkan lagi dengan perjanjian dengan Nabi Musa dengan pemberian Taurat dan syarat-syarat khusus untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Okay. Dalam Al-Quran juga ada disebutkan وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Dan demi sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia Bani Israel supaya mereka menjunjung perintah dan menjauhi larangannya, dan telah kami utuskan dari kalangan mereka ini 12 ketua. So 12 ketua ni daripada keturunan daripada Nabi Ibrahim tadi, turunnya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ada Nabi Ishaq, kemudian anaknya Yaqub. Nabi Yaqub ni ada 12 orang anak. Jadi 12 orang anak inilah yang disebutkan sebagai 12 orang ketua. Dan Allah SWT berfirman bahawa aku adalah berserta kamu memerhati segala-galanya. Demi sesungguhnya jika kamu didirikan sembahyang serta kamu tunaikan zakat dan kamu beriman dan segala rasul, utusan serta menolong bantu mereka dalam menegakkan agama Allah dan kamu pinjamkan kepada Allah sedekah dan berbuat baik, bukan kerana riak dan mencari keuntungan dunia, sudah tentu aku akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Oleh itu, sesiapa yang kufur ingkar di antara kamu sesudah yang demikian, maka sesungguhnya sesatlah ia daripada jalan yang betul. Okey. Jadi, kita tengok perjanjian ni, ini ialah perjanjian di peringkat kedua. Kita boleh kata kronologi yang kedua lah. Okay. Perjanjian dengan Bani Israel. Kemudian setelah terusnya lagi zaman, ada pula perjanjian dengan Nabi Musa AS. Okay. Perjanjian orang Yahudi dikembangkan lebih lanjut melalui perjanjian Musa yang ditetapkan di Gunung Sinai. Okay. Kiranya adalah masih ada peristiwa sama yang disebutkan dalam kitab Taurat, kitab Bible. Okay. Okay, perjanjian ini merangkumi pemberian hukum yang dirangkumkan dalam The Ten Commandments dan menetapkan syarat-syarat hubungan Israel dengan Tuhannya. Okay. Begitu. Okay. Jadi kita bandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran pun menyebut perkara yang sama kan. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. Dalam Al-Baqarah disebut 2 kali. Pada ayat 63-64 dan juga pada ayat 94. Okay, setelah berlalu lagi zaman Nabi Musa kan, dengan Bani Israel ini, panjanglah ceritanya. Pergi pula dengan perjanjian dengan Nabi Daud. Okey. Janji Tuhan bahawa keturunan Daud akan memegang takhta kerajaan selama-lamanya. Okey, ini yang dinyatakan dalam Matthew kan, dalam Matthew, dan ini yang dipegang-peganglah oleh kaum Bani Israel ini. Mereka kata daripada keturunan Nabi Daud ini akan datangnya seorang pemimpin yang lebih hebat daripada Nabi Daud dan juga Nabi Musa, iaitu mereka percaya tentang kedatangan Jesus ataupun Isa, ataupun dalam bahasa Hebrew-nya disebut Ibrani, disebutkan Yeshua. Okey. Kata maka ia pun akan membangunkan sebuah rumah
akan tempat namaku dan aku pun akan menetapkan takhta kerajaan selama-lamanya. Okey, jadi mereka rujukkan kepada Mesias ni sebagai raja pada masa depan yang berasal dari keturunan Daud dan memimpin bangsa Yahudi pada akhir zaman. Okey, ada pun dalam Al-Quran yang disebutkan tentang Nabi Daud ini ialah Nabi Daud dikurniakan pemerintahan yang kuat dan hikmah oleh Allah SWT. Baginda adalah raja yang adil dan soleh. Okay? Al-Quran tidak menyebut tentang perjanjian khusus untuk keturunan Daud memegang tahta selama-lamanya. Sebaliknya, menekankan kekuasaan dan keadilannya sebagai seorang Nabi dan Raja. Okay, jadi kat sini kita dah nampak ada perbezaan. Kalau sebelum-sebelum ni, pada peringkat daripada Abraham Covenant kan, mithaq dengan Nabi Ibrahim, kemudian mithaq dengan Bani Israel, yang kemudian juga dengan Nabi Musa, kiranya tiada perjanggahan antara kitab Al-Quran dan juga dalam Bible lah. Okay. Tetapi pada peringkat perjanjian dengan Nabi Daud ni, dia tidak bercanggah, tetapi Al-Quran tidak menyatakan bahawa Nabi Daud ini akan lahir daripada dia satu keturunan yang akan memegang tahta selama-lamanya. Itu tak ada. Okay. Kemudian akhir sekali barulah setelah berlalunya lagi zaman, mereka ni daripada start dengan kitab The New Testament, mereka mendakwa adanya konsep perjanjian baru iaitu New Covenant. Jadi New Covenant ni dia kata ini adalah satu pemahaman dalam pemahaman Kristian. Dia kata ini mewakili kemuncak rancangan penebusan Tuhan melalui Yesus. Jadi kan tadi dia kata daripada zaman Nabi Daud tadi kan, daripada Nabi Daud akan lahirnya keturunan yang akan memimpin kan, yang dimaksudkan itu dengan Yesus. Jadi Yesus ini yang mewakili seluruh umat dan meminta penebusan, pengampunan. Jadi the New Covenant ini dia mengandungi beberapa ciri utama, iaitu tentang forgiveness of sin, iaitu perjanjian baharu ni ialah sebagai pengampunan. Kira Nabi Isa ini memohonkan keampunan kepada seluruh umat. Kemudian internal transformation, iaitu hukum Tuhan terukir di hati orang yang percayalah, maksudnya penganut, ya. Membolehkan mereka hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Kemudian konsep Ruhul Qudus, ini yang dikata Ruhul Qudus ini lah wujud dalam diri para penganut Kristian lah, begitu. Kemudian scope universal. Okay, so ini di highlightnya. Okay, scope universal ni apa? Mereka percaya bahawa kalau perjanjian-perjanjian lama ni semuanya dia hanya terhad kepada Bani Israel sahaja. Tetapi pada perjanjian baharu ni, the New Covenant ini, dia melakumi seluruh bangsa, iaitu bangsa Yahudi dan juga bukan Yahudi. Mereka sebutkan sebagai Gentiles. Gentiles ni orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi mereka kata kita ni ialah anak Tuhan, keturunan daripada anak Tuhan. Sebab konsep Trinity dia kan. Dan kaum Yahudi ini sebagai satu bangsa yang terpilih yang menjadi penaung kepada seluruh bangsa-bangsa yang lain. Dan yang terakhir, ciri utama dalam perjanjian The New Covenant ialah hubungan peribadi dengan Tuhan. Perjanjian baru menekankan hubungan langsung dan peribadi dengan Tuhan. Orang percaya diangkat sebagai anak-anak Tuhan menikmati persekutuan yang intim dengannya. Okay. Jadi konsep ini tak ada pun dalam Al-Quran. Konsep ini tak ada dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia dah ternafi daripada awal lagi, dan banyak kali di mana dalam setiap dalam Al-Quran, setiap ayat yang menyebutkan tentang mithaq Bani Israel ni, semuanya mereka ini ingkar. Kecuali sebahagian sedikit saja daripada mereka ni kan. Tapi kebanyakannya memang mengingkari mithaq-mithaq yang ada. Okay? Dan pada key pointnya pada ayat surah Al-Baqarah 124 itulah bahawa
la yanalu ahdi zalimin kan. Kalau kamu ni dah mengingkari mithaq ni, maka tanah tu bukan untuk kamu lagi. Maka terbatallah segala apa yang kamu rasakan ini adalah nikmat Tuhan untuk kamu tu. Okey. Jadi uh, uh, bagaimana persoalannya, bagaimana boleh mereka tampil dan begitu yakin bahawa the new covenant ni ialah satu kefahaman yang mereka boleh pegang kan. Okey, jadi jawapan balasnya sebenarnya Al-Quran ini dia datang dalam menasahkan dan membenarkan dan juga menasahkan kitab-kitab yang terdahulu. Okey, makna apa? Saya tak letak kat dalam ni. Hadis Rasulullah SAW sendiri sebutkan kan, kalaulah Isa hayyan, kalaulah Nabi Isa itu sendiri hidup pada zaman aku ini, nescaya Nabi Isa ni akan mengikuti aku. Jadi maknanya apa? Rasulullah SAW datang dengan membawa Al-Quran, dan Al-Quran ini yang menceritakan kembali apa yang terjadi dengan kaum-kaum Israel sebelum ini, bahawa banyaknya mereka ini mengingkari mithaq-mithaq yang ada, dan sebenarnya Rasulullah SAW itu datang dalam berdakwah untuk bawa kepada Islam. Jadi mereka yang selepas-selepas itu sepatutnya kena ikut Rasulullah SAW lah. Gitu. Jadi dengan begitu maka ternafilah dakwaan-dakwaan mereka ini, bahawa mereka ni tanah itulah tanah mereka, tanah yang dijanjikan untuk mereka. Sedangkan apa yang kita dapati kaum Bani Israel ini, dia mengingkari perintah Tuhan itu sendiri kan. Jadi kalaulah kamu ini dah mengingkari perintah Tuhan, adakah kamu masih layak untuk mendapatkan tanah tersebut? Okey, jadi untuk kesimpulannya, dalam Islam, konsep mitsaq adalah satu yang bersyarat. Perjanjian ini tidak diwarisi secara automatik melalui DNA ataupun keturunan. Bukannya kerana kami ini keturunan daripada keturunan Nabi Yaqub daripada Israel daripada dulu sampai sekarang, maka kami layak untuk mendapatkan tanah ini. Dia bukan begitu. Sebaliknya, apa yang menjadi timbalan kepada mithaq ini ialah ketaatan kepada Allah SWT dan juga ajaran tauhid. Okay? Al-Quran mengakui bahawa Allah telah mengikat janji dengan Bani Israel untuk menyembahnya, mendirikan solat, menunaikan zakat dan beriman kepada Rasulnya. Allah juga melebihkan mereka berbanding umat lain pada zaman tersebut. Tetapi Al-Quran juga menegaskan bahawa Bani Israel telah melanggar perjanjian ini. Okay? Antara pelanggaran yang berlaku melalui berbagai cara kan, iaitu menyembah selain daripada Allah, mengubah suai kitab suci, menyembunyikan kebenaran, membunuh dan menolak para nabi, juga saling berperang sesama sendiri dan mengusir saudara seagama dari kampung halaman mereka. Disebabkan pelanggaran perjanjian tersebut, status sebagai pembawa panci tauhid telah diserahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang merangkumi pelbagai bangsa dan keturunan. Tapi syaratnya apa? Asalkan mereka ni beriman lah. Al-Quran membetulkan sejarah dengan memulangkan konsep mithaq kepada asalnya. Okey. Jadi ia adalah anugerah Tuhan bersandarkan keimanan dan ketakwaan, bukan sijil hak milik hartanah ataupun keistimewaan keturunan seperti mana yang mereka dakwakan yang tertulis dalam kitab, sedangkan kitab-kitab tersebut telah banyak adalah yang ditahrifkan, telah diselewengkan. Itu sahaja. Allah Ta'ala alam. Okey, Alhamdulillah. Jazakillah khair kasiran ya Ustazah. Saya kira topik ni dengan usaha Ustazah ni kami hargai sangat sebab dia merumuskan, meringkaskan dengan perbandingan yang bersebelahan ni kan. Jadi Alhamdulillah, moga dengan perkongsian ni dapat banyak memberi kejelasan kepada kita, dan dengan ini saya berharap yang hadir ataupun boleh kongsikan rakaman yang nanti kita akan kongsikan,
dan kita keluarkan maklumat ni supaya orang kita juga terlibat dalam sama-sama memanteras ataupun melawan naratif yang selama ni dicanang oleh pihak Zionis Israel untuk menjustifikasikan genosid mereka, dan sebenarnya usaha-usaha mereka untuk melakukan riset ataupun masih nak menguasai naratif yang menjustifikasikan tindakan mereka tu sangat rancak. Mereka buat di berbagai peringkat dia menggunakan teknologinya, medianya, of course, media sosial apatah lagi. Jadi kita sebagai umat ini berperanan, punya kewajipan untuk bertindak melalui maklumat yang kita ada ni, kita keluarkan. InsyaAllah kalau Ustazah tak keberatan boleh kongsikan word ni so nanti kita boleh share dalam email kepada peserta. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Moga Allah berkati malam Ustazah Qiyam Ustazah di Jordan ni bersama kami. Jangan lupa doakan kami. Kami dah lepas malam 24 tadi. Malam 24 kami dah lepas dah tadi. Ustazah sedang lagi malam 24 ni, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Kalau belum mendaftar, boleh daftar juga di dalam link tu. Nanti kita akan hantarkan bahan dan rakaman. So sekian itu saja. Terima kasih banyak Ustazah. Moga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Minta maaf. Terima kasih Ustazah. Okay, insyaAllah. Khair, khair.